Impak COVID-19 telah menyebabkan graduan baharu menerima gaji permulaan yang lebih rendah pada tahun lepas. Apatah lagi ketika majikan kebanyakannya masih terkesan dengan penularan pandemik. Persoalannya, apakah gaji yang diterima setimpal dengan jenis dan beban pekerjaan dan paling penting kelayakan graduan. Impak pandemik setimpalkah gaji graduan? Topik ini akan kami kupas dalam Bual Bis seketika nanti. Salam sejahtera, saya Hazel Desmond dan ini Bis Malaysia, edisi Rabu 14 April 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM. Seperti biasa, kami bawakan perkembangan ekonomi semasa dan saya mulakan dengan perkongsian berita ini. Bank Negara Malaysia BNM telah mengemas kini dan menambah 2 syarikat baharu dalam senarai Amaran Perniagaan Perkhidmatan Wang MSB. 2 syarikat tersebut ialah Oscar Saloon Photo Studio dan SMJ Mulia Enterprise. Kedua-dua syarikat terbabit telah dikenakan perintah mahkamah kerana menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen mengikut Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Layari portal rasmi BNM untuk menyemak senarai terkini. Dalam perkembangan lain, MIDF bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA bagi menawarkan peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat peringkat pertengahan untuk mendapat manfaat daripada geran automasi pintar SAG MIDA. Ini dilakukan menerusi memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani antara kedua-dua agensi berkenaan. Menurut kenyataan Pengarah Urusan Kumpulan MIDF, Datuk Sharon Wardini Moksani, MOU itu menggariskan komitmen bersama untuk menyokong syarikat yang ingin melaksanakan automasi dan pemodenan. Ini selaras usaha meningkatkan produktiviti dan nilai tambah perniagaan Malaysia kepada tahap lebih tinggi dalam menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Kerjasama ini akan mempromosi dan memudahkan penggunaan SAG melalui pelbagai pakatan strategik. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia naik semula daripada penurunan selama 2 hari berturut-turut pagi ini. Untuk analisis pasaran, kita terus sahaja bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Mazilan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 1.90 mata untuk ditutup rendah kepada 1,595.81. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 487 berbanding 430. Sementara 1,239 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 12 kaunter untung, 14 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hub Seng Consolidated Berhad naik 8 sen, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan PPB Group Berhad masing-masing naik 6 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Hong Leong Bank Berhad, Nestle Malaysia Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad masing-masing turun 16 sen, 10 sen dan 8 sen. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazilan, PNB Investment Berhad. Terima kasih Nur Hazira untuk analisis saham itu tadi dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Bual Bis petang ini akan membincangkan topik impak pandemik. Setimpalkah gaji graduan? Sebelum itu kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sepanjang April, Isnin hingga Jumaat,
Jangan lepaskan peluang memenangi pelbagai hadiah sempena kuis sambutan 75 tahun RTM. 3 pemenang akan dipilih setiap hari. Soalan-soalan akan dikemukakan melalui program Selamat Pagi Malaysia, Bis Malaysia, Pastikan Sahih atau program Bicara Wara. Syarat penyertaan, jawapan kuis perlu dikemukakan melalui laman Facebook Selamat Pagi Malaysia di alamat facebook.com/Selamat Pagi Malaysia RTM. Sila nyatakan jawapan kuis, nama anda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon anda. Mengungguli dan terkini, merentas sepadan masa. Berbutir-butir bintang menyinar, megah di angkasa. Perdekan namamu di hati, menyajikan yang terbaik. RTM teman setia ada. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Impak pandemik COVID-19 telah menyebabkan graduan baharu menerima gaji permulaan yang lebih rendah pada tahun lepas. Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini melaporkan majoriti golongan itu menerima anggaran gaji bulanan antara RM1,001 hingga RM1,500 berbanding purata RM2,001 hingga RM2,500 yang direkodkan pada 2019. Apakah angka pendapatan ini setimpal dengan kelayakan dan pekerjaan graduan? Memahami kebanyakan aliran kewangan majikan masih terkesan berikutan COVID-19. Untuk perbincangan lanjut, kita terus sahaja bersama rakan penyampai Azam Abdullah. Baik, terima kasih rakan segas di studio. Impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara, kekangan aliran kewangan yang dirapi oleh majikan menyebabkan gaji permulaan graduan lebih rendah daripada sebelum ini, iaitu antara RM1,000 hingga RM1,500. Apakah sebab signifikan terhadap gaji permulaan yang dikatakan tidak setimpal? Adakah disebabkan oleh faktor pandemik semata-mata ataupun ada faktor penyumbang lain yang boleh diambil kira? Jadi untuk berbincang mengenai perkara ini, iaitu impak pandemik, setimpalkah gaji graduan, bersama dengan saya dalam talian sekarang iaitu Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kalau kita bercakap mengenai isu gaji permulaan graduan ini, secara umumnya apakah wajar gaji permulaan yang rendah iaitu RM1,000 hingga RM1,500 kalau kita melihat pada realiti ekonomi semasa ini, Doktor, permulaannya? Ya, secara permulaan hakikat dia bagi saya memanglah ia tidak wajar. Saya fikir ini pun kita faham kerana kalau kita lihat dari segi statistik, dari segi gaji graduan itu sepatutnya berada lebih tinggi lah. Okey, jadi kalau dia telah pun berada di bawah ataupun berada pada paras gaji minima, itu sebenarnya pada keadaan yang bagi saya agak membimbangkan. Namun begitu, kita perlu faham jugalah keadaan di mana kita berada pada pandemik ini, dan saya melihat bahawa memang kesan utamanya adalah akibat daripada pandemik inilah, kerana salah satu daripada sebab utama apabila berlakunya pandemik ini, kita lihat ekonomi kita menguncup pada kadar 5% dan kita tahu bahawa apabila kadar ekonomi itu menguncup, aktiviti perniagaan pun berkurangan, dan kita tahu bahawa tahun lepas, tahun 2020, akibat daripada penguncupan ekonomi ini, kita mengalami inflasi negatif ataupun saya boleh katakan deflasi lah secara umumnya, di mana kadar inflasi kita berada pada negatif 1.2%. Jadi inilah bagi saya juga salah satu kesan daripada deflasi, di mana ia mengakibatkan bukan sahaja kadar gaji itu tidak meningkat, tetapi ia menyebabkan pertumbuhan gaji itu merosot dan jatuh kepada negatif. Jadi saya melihat inilah beberapa aspek yang berlaku, yang mana kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini.
Baik, doktor ada menyebut bahawa ini adalah disebabkan oleh faktor oleh pandemik, kesan daripada apa yang kita hadapi sekarang. Adakah juga kita boleh ambil kira faktor Akta Kerja 1995 harus ditambah baik khususnya dalam kita untuk menghadapi saat-saat sukar seperti ini, doktor? Ya, saya bersetuju. Kerana selain daripada faktor pandemik, kita perlu faham kalaupun tidak adanya, kalau kita assume tidak ada pandemik, kalaupun kadar gaji ini berada pada tahap sebelum pandemik, itu pun bukanlah satu tahap yang wajar. Kita perlu faham yang ini. Jadi ini adalah sebenarnya isu struktur yang telah pun dihadapi oleh ekonomi kita bagi saya sejak sekian lama. Salah satu yang disebutkan tadi itu adalah salah satu daripada cara penyelesaian, tetapi ada lagi pelbagai cara penyelesaian yang mana kita boleh lihat dari segi bagaimana kita nak memfokus kepada reformasi terhadap pasaran buruh. Ini saya fikir adalah perkara yang sudah pun lama disebutkan dan dikatakan sebelum pandemik lagi. Jadi saat itu saya melihat isu ini isu serius. Saat itu kita mendengar sebelum ini isu kos sara hidup yang meningkat, isu graduan yang tidak mendapat gaji yang sewajarnya, yang kita kata sebagai fenomena baru yang dipanggil underemployed. Jadi inilah sebenarnya manifestasi kepada isu-isu yang timbul daripada masalah cabaran struktur di dalam pasaran buruh kita yang saya fikir perlu dilihat lebih serius pasca pandemik. So itu saya katakan perlu adanya perancangan yang berbentuk jangka sederhana dan panjang untuk mengatasi masalah ini. Dan inilah kepentingan kita nak menekan butang riset ekonomi itu pasca pandemik, kerana inilah perkara yang saya fikir salah satu perkara yang penting dalam kita nak mentransformasi ekonomi kita di masa hadapan. Baik, doktor, kita melihat pada hadapan pula kesan daripada penurunan gaji ini terhadap satu pekerjaan. Mungkin ada kesan negatif dan juga positif. Kesan positifnya mungkin majikan itu lebih selamat dalam operasi pekerjaannya dan juga ada juga kesan-kesan yang lain. Jadi mungkin pandangan doktor, positif dan negatif untuk jangka masa panjang. Majikan dan pekerja bagi saya pada ketika ini dia lebih kepada downside lah. Dia punya keadaan tu saya fikir masih lagi risiko dia mereka mendapat kesan yang negatif, kerana kita menghadapi dalam pandemik ini apa yang dikatakan sebagai kejutan permintaan dan penawaran. Jadi dia tidak mengikut kalau kita kata teori pasaran itu. Jadi apabila upah itu rendah, jadi maksud dia permintaan terhadap buruh akan meningkat. Ini tidak berlaku kerana kita tahu bahawa keadaan ekonomi perniagaan pun lembab. Jadi kesan dia bagi saya kebanyakan downside lah, dia lebih kepada negatif. Namun begitu ini memberi peluang kepada para peniaga dan juga kalau dalam aspek perniagaan khususnya untuk mereka cuba untuk mencari perubahan dari segi business model mereka dan juga mungkin cuba untuk mencari penyelesaian untuk mengubah mekanisme perniagaan mereka, terutamanya untuk mengadaptasi terhadap ekonomi digital. Dan ini saya fikir satu peluang untuk mereka untuk mengubah. Sama juga dari segi pekerja. Saya fikir mereka yang akan masuk dalam pasaran buruh perlu mencari usaha dan inisiatif untuk meningkatkan lagi keupayaan kapasiti mereka sejajar dengan cabaran industri 4.0 dengan kemahiran-kemahiran terkini dengan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan lagi daya saing dan juga keboleh pasaran mereka. Kerana yang saya risau, pandemik ataupun tidak pandemik, di masa hadapan kita bukan sahaja bercerita berkenaan dengan daripada unemployed kepada underemployed. Saya juga risau di masa hadapan kita ada satu fenomena baru yang dipanggil unemployable. Jadi ini yang sepatutnya perlu dilihat dengan lebih serius, dan ini seperti yang saya sebutkan tadi bukan hanya melihat kepada pasaran buruh, ini lebih luas melihat kepada sistem pendidikan kita dan juga dari segi mekanisme lain, perubahan struktur yang diperlukan di masa hadapan, terutamanya untuk meningkatkan lagi produktiviti buruh di masa hadapan.
Baik Prof, rakyat melihat juga bagaimanakah kerajaan akan menangani isu ini, adakah ada bantuan khas ataupun adakah inisiatif-inisiatif lain. Tapi sebelum itu Prof akan jawab selepas ini. Kita nak berehat seketika Prof. Boleh? Okey, kepada anda terus setia bersama Buah Lebis, kita kembali selepas ini. Pengekalan dan pertukaran status PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa mulai 15 April 2021 sehingga 28 April 2021 kecuali Sarawak yang bermula esok 13 April sehingga 26 April 2021. Walau bagaimanapun, rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, perintah kawalan pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambo sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia untuk menerima vaksin COVID-19. Baik, kembali lagi bersama dengan saya. Kita masih lagi berbincang mengenai impak pandemik setimpalkah gaji graduan bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia. Baik, kita teruskan pada perbincangan kita, Doktor. Melihat kepada penyelesaian yang boleh ditawarkan oleh kerajaan untuk isu khas ini, adakah perlunya inisiatif lain ataupun insentif lain khas bersasar untuk kita menangani isu gaji permulaan yang rendah ini, Doktor? Setakat ini, kerajaan telah pun memperkenalkan enam pakej rangsangan termasuk satu belanjawan 2021. Jadi keseluruhan jumlahnya melebihi 600 bilion ringgit. Jadi bagi saya dalam kalau kita lihat secara khusus terdapat pelbagai inisiatif-inisiatif yang bagi saya spesifik pada keadaan permulaan kita menghadapi cabaran pandemik ini, iaitu pada tahun lepas. Jadi kebanyakannya saya lihat lebih kepada menjurus untuk nak mengekalkan pekerjaan itu daripada dibuang, dan juga bantuan diberikan supaya pekerja-pekerja tidak hilang pekerjaan dan juga dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang begitu terjejas akibat daripada aliran tunai, perniagaan dan juga mata pencarian hidup yang tiba-tiba hilang. Okey, jadi saya fikir itu keutamaan utama. Sebab itu kita lihat 5 pakej rangsangan yang sebelum ini saya fikir menjurus kepada yang itulah, seperti contohnya program subsidi upah dan juga program pegeran khas prihatin dan sebagainya. Tapi saya melihat dalam pakej yang ke-6 tu, pemerkasa tu, saya lihat ada insentif-insentif dan juga dasar yang dilakukan untuk menjurus kepada isu gaji ini. Kerana kalau kita lihat pun pemerkasa itu dia dah ke satu tahap yang ke-5 dalam strategi 6R yang telah pun diletakkan. Jadi saya melihat contohnya insentif yang ke-7 dalam pemerkasa itu, pengekalan pekerjaan dan insentif
penggajian. Saya fikir ini pada tahun ini dia mungkin sedikit sebanyak membantu dari segi kita nak mengurangkan kesan ini. Sebab itu mungkin kita ada menteri menyatakan mungkin ini adalah satu fenomena yang sementara, sebab kerajaan pada ketika ini pun sudah pun menjurus ataupun memfokus ke arah ini adanya Majlis Pekerjaan Negara ditubuhkan. Jadi adanya skim insurans pekerjaan prihatin. Jadi saya nampak ini telah pun menjurus ke arah ini seperti juga melalui HRDF adanya platform Upskill Malaysia, adanya portal e-latih. Sama juga dalam KPT, Kementerian Pengajian pun ada KPT CAP, program KPT CAP untuk upskilling, reskilling dan juga memfokus kepada konsep keusahawanan. Ini saya fikir pentinglah kerana kalau kita lihat bukan saja penggajian tetapi dari aspek keusahawanan. Namun begitu, bagi saya menuju ke hadapan, ini yang bagi saya, sebab bila kita kata isu struktur, bila kita kata isu dari segi pasaran buruh, isu struktur, ia memerlukan perancangan jangka sederhana dan panjang. Saya akui juga dalam Belanjawan 2021 ada beberapa insentif yang diberikan, tetapi kita perlu faham Belanjawan 2021 berbentuk jangka pendek. Di sinilah kepentingan rancangan Malaysia ke-12, dan saya begitu mengharap rancangan Malaysia ke-12 adanya satu strategi-strategi yang tuntas untuk kita nak mengatasi masalah gaji yang rendah ini, gaji yang tidak wajar ini. Dan kita tahu salah satu punca utamanya adalah kebergantungan pasaran buruh kita terhadap buruh asing, buruh asing tidak mahir. Ini yang menyebabkan kadar upah kita ni dia tidak dapat meningkat, dan ini yang memberikan kesan terutamanya kepada dasar penggajian graduan-graduan ini, yang menyebabkan kadar gaji walaupun sebelum COVID-19 pun dia tidak meningkat, tidak pada tahap yang sepatutnya. Gaji kalau sekitar 2,000 hingga 2,500 itu sama seperti pada tahun 20 tahun yang lepas. Walhal sekarang kos sara hidup semakin lama semakin meningkat. Jadi ini yang saya fikir perlu difokuskan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Begitu juga dari segi pelan-pelan jangka panjang yang lain. Sebagai contoh, pelan induk perindustrian. Kita tahu pelan induk perindustrian ketiga sudah pun tamat pada tahun 2020. Jadi dalam pelan induk perindustrian seterusnya, perlu ada satu insentif usaha strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Begitu juga dari segi dasar jangka panjang agrofood kita, agrofood yang telah pun berakhir pada 2020. Jadi di mana dasar untuk pertanian kita pasca 2020. Ini penting kerana sektor pertanian itu pun bagi saya akan dapat memacu dan meningkatkan dari segi penggunaan teknologi-teknologi baru supaya produktiviti buruh ini kita dapat tingkatkan, kerana pertanian adalah kita punya dikatakan comparative advantage kita yang kita boleh gunakan untuk kita nak meningkatkan kadar upah petani kita secara keseluruhan. Jadi ini bagi saya perkara yang sangat penting. Dan satu lagi aspek yang saya nak sentuh juga dari sudut jangka panjang itu sistem pendidikan. Jadi kita pun perlu melihat dari segi perubahan reformasi dalam sektor pendidikan kita, bukan sahaja daripada perspektif pengajian tinggi tetapi juga daripada permulaan, daripada primary school. Jadi ini kita perlu fokuskan untuk kita melihat apakah kemahiran-kemahiran baru pasca COVID-19 dan juga dalam mendepani cabaran industri 4.0. Jadi ini saya fikir perkara yang perlu dilihat. Dan akhir sekali mungkin ada dua lagi poin yang saya nak sebut. Yang pertama dari segi keterlibatan kita dengan regional trade agreement seperti CPTPP dan juga RCEP. Ini penting kerana kalau kita memeterai dan bersama dengan regional integration ini, dia akan meningkatkan lagi dari segi FDI kita dan juga ekspor kita, dan ini akan mencipta peluang pekerjaan, bukan saja peluang pekerjaan yang
biasa tetapi yang berpendapatan tinggi yang boleh meningkatkan lagi gaji graduan ini, kerana ini juga aspek permintaan dan penawaran, kerana kita perlu menawarkan banyak lagi gaji pekerjaan kepada graduan ini. Jadi ini penting, dan juga di bawah CPTPP adanya klausa untuk mengukuhkan lagi union workers. Jadi union workers ini akan memberikan demand untuk kadar upah ditingkatkan. Dan satu lagi, saya berharap di dalam rancangan Malaysia ke-12, mungkin kerajaan boleh selain mengukuhkan ataupun meningkatkan gaji minima. Gaji minima ini memang sudah ada, perlu, tetapi juga kerajaan boleh memperkenalkan lagi satu dasar yang dipanggil gaji kehidupan wajar ataupun living wage. Ini bukan perkara barulah. Saya fikir Bank Negara telah pun menyebut isu ini pada laporan Bank Negara 2018. Jadi ini mungkin boleh diperkenalkan oleh kerajaan supaya kita ada satu gaji kehidupan wajar. Mengikut Bank Negara, laporan Bank Negara, seorang yang individu yang single di Kuala Lumpur sebagai contoh, gaji wajar itu 2,700. Jadi macam mana kita kata kalau graduan pun gaji 1,200, nak hidup dalam keadaan gaji wajar mengikut kajian Bank Negara adalah 2,700. Ini saya fikir kita perlu lihat dalam jangka masa sederhana, program jangka masa sederhana dan juga panjang. Begitu juga satu lagi yang terakhir, dari segi wages, compensation of employees, CE, compensation of employees to GDP, nisbah compensation of employees to GDP kita masih lagi rendah pada kadar 35.7%. Maksud dia, apabila company mendapat RM1 tu, yang diberikan pendapatan itu ataupun gaji dalam hanya 35 sen, yang lebihnya kepada pendapatan korporat dan juga pembayaran cukai. Jadi ini kita perlu tingkatkan. Negara-negara maju seperti negara Jerman, dia punya compensation of employees to GDP ratio, nisbah dia adalah pada sekitar 51%. Korea Selatan 45.7%. Jadi ini kita perlu kecilkan supaya adanya keadilan. Kita nak gaji yang bila kita kata wajar itu, dia kenalah yang kita panggil sebagai adil. Dia kena adil kepada pekerja supaya mereka dapat satu gaji yang supaya mereka hidup tu bermaruah dan juga setimpal dengan kelayakan mereka di dalam pasaran buruh tersebut. Ya, saya kira cadangan dan juga rumusan yang cukup baik untuk kita akhiri perbincangan kita. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, iaitu pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia, impak pandemik, setimpalkah gaji graduan. Terima kasih Prof atas penjelasan itu. Dan kita harapkan ada penyelesaian sekurang-kurangnya alternatif lain bagi menangani isu gaji permulaan rendah ini oleh kerajaan. Kerajaan harus melihat jalan keluar atau sekurang-kurangnya alternatif yang bersifat menang-menang. Graduan pula harus bersedia berasimilasi dengan keadaan ekonomi sekarang, dan majikan harus inovatif dan kreatif untuk bertahan dalam tempoh yang sukar ini. Setiap cabaran ada peluang dan juga ada jalan penyelesaiannya. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kita kembali bersama Dr. Suka. Silakan. Azam Abdullah, terima kasih. Baik, segmen Ball Base itu tadi menutup Base Malaysia edisi 14 April 2021. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di MySejahtera. Lindung diri, lindung semua, dan terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP untuk mencegah penularan COVID-19. Salam hormat.